Baju sekolah setahun sekali, kenapa pula hutang lagi? Pailah tersana, pailah tersini, anak nak belajar, mak ayah pening. Baju tak mahal beli setahun, makan setiap hari itu yang ditanggung. Kalau keluarga hidup susah, kenapa tak bantu, kenapa berkira? Hei, wahai Menteri Madani, Cuba fikir sekali lagi, jangan rakyat jadi keliru. baju sekolah pun mahu berhutang dulu. Hutang, hutang, Baju sekolah, aduhai rakyat makin susah. Hutang, hutang, apa ceritanya? pendidikan percuma, baju pun berkira. Kalau tak mampu, hulurkan tangan, beri pakaian, beri bantuan. Dulu ada makanan tambahan, kenapa pakaian Jadi persoalan. Ada parti hijau putih, bukan kerajaan pun masih prihatin. di sekolah seliaan mereka? Pakaian dan yuran dibantu bagi yang tak mampu. Kalau mereka boleh fikir begitu, kenapa kerajaan masih terpaku? Bukan nak puji, bukan nak bela, cuma rakyat tanya, Mana logiknya? jom semua, Mari fikir bersama, bukan semua. keluarga hidup selesa, Anak ke sekolah, bukan mahu bergaya. cuma mahu belajar tanpa beban keluarga. Hutang, hutang, Baju sekolah, Hayya Menteri, janganlah marah. Hutang, hutang, peilah terpulang. sehelai baju pun mahu dikira. Pendidikan percuma katanya, tapi baju sekolah jadi cerita. Kalau anak miskin mahu dibantu, Beri percuma, itu baru bermutu. Baju setahun sekali